Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Kalau sebelum ni untuk jelajah sekolah yang keempat, kita dah pun pergi ke SK Tok Indra Wangsa Ahmad yang terletak di Batu Gajah Perak. Untuk jelajah sekolah yang keempat, kita dah pun jumpa juara kita iaitu Muhammad Haidar. Ini untuk jelajah sekolah kelima, kita berada di SK Taman Awana, Kedah. Siapakah yang bakal muncul sebagai juara? Jom kita tengok. Let's go! Saya Muhammad Ryan Hafiz bin Muhammad Najib. Pengajaran yang saya dapat dalam permainan kad berubah ni, dan jangan pernah berputus asa walaupun kalah. Dan lagi satu, dapat mengeratkan lagi ikatan silaturahim. Game kad merupakan salah satu game yang lebih, boleh saya cakap, hands on. Kebanyakan murid-murid, kanak-kanak sekarang dia lebih kepada nak main dekat dalam phone dan sebagainya. Bila mereka tahu mereka dalam satu competition, effort yang mereka lakukan tu sangat extraordinary. Juara SK Taman Awana jatuh kepada Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haris Azfar bin Muhammad Faisal. Kelebihan main Monster Galaxy Card ni, dia dapat meningkatkan pengetahuan. Sebab dia macam, kalau katak ni dia kena tolak ni, dia macam belajar matematik. Monster Galaxy Card terbaik. Monster Galaxy Card terbaik. Monster Galaxy Card